Mana suami dalam dunia ni tahan kalau layanan isteri macam tu, nak pergi kerja pun saya gosok baju sendiri, makan minum pun tak disiapkan, tapi saya bersabar dan tak mahu ceraikan dia sebab kasihan, bukan sebab sayang. Akhirnya dia sendiri yang minta cerai fast track, semua berkaitan cerai dia yang uruskan, saya ni ustaz, takkan saya senang-senang nak ceraikan isteri, jelasnya. Tuan Asmawi berkata, dia mengelak untuk mendedahkan kisah rumah tangganya itu kerana mahu menjaga aib masing-masing, namun terkejut apabila bekas isteri melanggar janji. Katanya, selepas bercerai dan keluar dari mahkamah, Farisha meminta agar kisah perceraian mereka tidak dihebohkan kepada pihak media, namun sebaliknya, Farisha mendedahkan perkara itu melalui laman sosial pada Rabu, termasuk menuduh isteri baharu Tuan Asmawi yang dinikahinya lebih setahun lalu sebagai penyondol. Dia juga telah menasihati Farisha agar menurunkan hantaran